saya tidak akan menyatakan apa hasil daripada laporan itu, memandangkan ada langkah seterusnya yang perlu dilaksana oleh Tan Sri KSN. Saya tanya dan mesti ada proses siasatan yang telus, termasuk pemilikan saham dan tuduhan Tom Han tentang mafia korporat. Buat kerja nak pecah sebab apa? Nak ambil yang perasuah tak kak? Dia ada saham satu. Ini masalah. Biar dia baca penjelasan dia lah. Kena baca Ini penjelasan satu penyakit juga, orang buat kerja you maki buat apa?